Assalamualaikum guys. Kat sini ada satu Viva. Problem Viva kebiasaannya kompresor ataupun cooling coil bocor. Tapi untuk kes yang ini datang dia tukar keseluruhan sistem lah. Macam korang nampak part ni semua kita buka piping, condenser. Okey. Kenapa kita buka satu sistem ni? Sebab bila datang tadi kita check dekat bahagian charging port untuk gas dia ada hitam kalau ada lagi okey. Bila kita cocok minyak macam gini. Bila minyak macam gini confirm sistem dah hitam. Bila sistem dah hitam kita takkan sajakan semua untuk tukar satu part, dua part, lepas tu part lain kita cuci, tak. Kita akan suggest tukar part-part yang penting. Macam apa? Ni condenser. Benda yang kita tak boleh cuci lah. Sebab apa? Kalau korang tengok laluan kat sini, laluan minyak dia halus. Jadi kalau korang cuci dia tak dapat 100% bersih. Part ni kita tukar, condenser, kompresor mesti wajib tukar dengan bahagian cooling coil dalam. Mesti kena tukar. Untuk pipe pula, yang kita akan replace kalau kita buat full set dekat sini, kita untuk Viva, kita tukar dua pipe lah. Suction hose dan juga discharge hose. Korang nampak minyak dia. Hitam Jadi kalau dah macam gini, jalan terbaik dan jalan penyelesaian dia adalah korang tukar je satu sistem. Jangan tukar satu sistem, bazir sebenarnya. Nanti korang tukar satu part, datang lagi. Masalah yang sama, kos makin lama makin tinggi. Jadi, kalau kat sini untuk full set, kalau korang tahu, kalau buat full set aircon kereta, kos dia memang agak tinggi. Macam kat MAC, kalau korang tak ada bajet, tapi korang boleh apply kat direct lending sebenarnya untuk buat ansuran, kat sini pun boleh buat, tapi korang kena mohon lah dekat direct lending. Quotation keluar, korang ada bajet, tukar je. Kalau tak ada bajet, nak bayar ansuran, pakai direct lending. Okay, ada masalah aircon, macam biasa lah. Korang ingat MAC, bawa datang je kereta. Kita check aircon kereta korang.